ejen semua perlu ke declare income tax? Okey, korang yang ejen-ejen ni, perlu tak korang declare income tax? Memang jawapannya perlu. Okey, bila bermulanya era e-invoice ni, korang ni adalah ejen yang tidak berdaftar ataupun tidak mendaftarkan SSM tau. So, bila korang adalah ejen sekadar cari duit tepi apa semua, korang tidak perlu keluarkan e-invoice. Tapi macam mana pula korang nak declare income tax korang? Simple je. Company yang hire korang sebagai ejen tadi, perlulah keluarkan borang CP58 kepada korang dan korang declare income tax korang based on CP58 tersebut. Aku ambil contoh. Contohlah, aku adalah ejen kepada Alif Syukri. Sekarang ni aku jual jeruk mangga Alif Syukri. Katakanlah 100 unit yang aku jual, Alif Syukri akan bagi aku komisen RM10,000. So dikatakan bulan 5 tadi, aku dapat jual 100 paket. So komisen aku RM10,000. Betul? So apa yang aku perlu buat sekarang? Adakah aku perlu keluarkan e-invoice kepada Alif Syukri? Jawapannya tidak. So, Alif Syukri perlulah keluarkan borang CP58 kepada aku dan aku hanya perlulah declare income tax berdasarkan borang CP58 tadi. Macam mana pula Alif Syukri nak bayar kat aku kalau aku tak keluarkan e-invoice? Simple saja. Alif Syukri perlulah membuat serve bill. So, tak ada kena-mengena dengan korang. So korang janganlah risau kepada ejen-ejen ni. Tetapi lain pula cerita dia kalau korang adalah ejen tetapi korang mendaftar perniagaan. Ini lain. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, jangan lupa like, komen nak dan share. Nanti aku cerita.